naklah kita buat kajian betul. Kalau kita tutup mulut ahli sehingga dia tak boleh bercakap, tak boleh ada perjumpaan, dia halang sepanjang masa, ini bukan kehendak ahli sebenarnya, ini mungkin kehendak pihak yang lain. Dan apabila kerajaan sudah sampai kepada satu tahap menggunakan polis untuk menghalang orang tertentu daripada bercakap, ini bukanlah satu bukti yang pihak tertentu ini membuat sesuatu yang baik bagi parti UMNO. Kita dalam UMNO ini tak perlu menyalahgunakan kuasa. Ada orang yang tuduh saya pun menggunakan kuasa juga masa saya dulu. Lihat Datuk Seri Anwar apa jadi kepadanya. Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan, saya tangkap Datuk Seri Anwar. Dan bukan ada sebab-sebab apa pun, tak ada sebab apa pun. Bukan ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Tak ada langsung. Sebab itu ini adalah satu kezaliman. Dan ada juga pihak-pihak yang nak buang saya pada masa itu, tapi masa itu susah sikit, ada kuasa ni susah nak buang. Lari dah tak ada kuasa, lari dah tak ada kuasa, boleh nak buang. Sebab itu ada cadangan nak buang. Bagi yang ada kuasa, maka kuasa boleh digunakan untuk kebaikan, kuasa juga boleh digunakan untuk keburukan. Guna kuasa supaya sebarang tentangan dihapuskan, supaya suara ramai tidak dapat disuarakan, kuasa untuk menutup akhbar, dan tak lama lagi internet pun akan ditutup juga. Macam-macam lagi tak kita boleh guna kuasa. Sebab itu pada hari ini yang datang ni saya diberitahu kata yang berani-berani datang. Tapi kalau kita jadi satu bangsa yang begitu takut, pengecut, menjadi pemimpin hanya kerana nak kekalkan kedudukan kita, orang ini bukan pemimpin sebenarnya. Saya berpendapat bahawa kita dikurniakan oleh Tuhan dengan akal fikiran. Kita kena guna akal fikiran kita untuk membuat penilaian terhadap sesuatu. Kita manusia, bukan haiwan. Haiwan bertindak mengikut nafsunya, tetapi manusia boleh bertindak setelah memikir akan sesuatu. Kalau nak buat sesuatu apapun, dia punya memikir dahulu. Itu adalah bukti kemanusiaan, iaitu dia memikir sebelum pun membuat apa-apa tindakan. Saya percaya bahawa bahagian ini memikir untuk menjemput saya. Kalau tak jaga-jaga, Tuhan saya pun akan hilang mereka. Fikirkanlah, kalau kita begitu setia seperti zaman feudal dahulu,
apabila raja-raja sudah menandatangani perjanjian Michael dan kita semua terus setia kepada raja, apakah belayannya tidak akan terjadi? Sedangkan kita tahu melayani union itu akan membawa keburukan kepada kita. Ini jelas menunjuk bahawa kesetiaan kita ada masanya. Kesetiaan kita hendaklah berada kepada kita kalau dianya mendatangkan manfaat kepada kita. Kita juga harus bersatu padu kerana perpaduan memberi kekuatan kepada kita. Demikian perpaduan orang Melayu pada tahun 1946-47 memberi begitu banyak kekuatan sehingga dapat menewaskan satu kuasa besar dan menghapuskan Melayu. Tetapi perpaduan hanya baik kalau dia untuk mengukuhkan, memperkuatkan kita dalam perjuangan untuk kebaikan bagi kita. Kalau kita bersatu padu untuk membuat sesuatu yang memburukkan nasib kita, maka kita akan terima kerugian daripadanya. Kita tahu bahawa sebagai orang Islam kita harus bermufakat, tetapi dalam Quran pun disebut kita berpakat untuk kebaikan. Jangan bermufakat untuk melakukan jenayah. Kalau kita